Iyalah, pakcik ni orang kampung je, mengikut fikiran sebagai orang kampung lah kan. Hakim mahkamah menolak titah dendam daripada raja kita ni. Sedangkan mahkamah tu mahkamah diraja. Titah dendam ni daripada raja kita. Jadi saya tak faham, hakim mahkamah ni dia bekerja dalam mahkamah raja mana ataupun negara mana Bukan negara Malaysia ke dia ni? Raja kami tu raja Malaysia. Lepas tu dikatakan pula kan, tak sah sebab apa, tak masuk dalam mesyuarat majlis pengampunan. Majlis pengampunan ni daripada mana? Majlis pengampunan diraja-raja ke? Mesyuarat diraja ke? Kalau lah mesyuarat majlis pengampunan biasa ni yang mana diketuai oleh PMX ataupun Hanayo menteri wilayah tu kan, itu rakyat biasa je. Kenapa pula sedangkan majlis pengampunan ni pun raja kita juga yang menjadi chairmannya. Jadi tak payah nak putar belikkan keadaan lah kan. Ini yang merisaukan kita kan. Nampaknya sistem raja kita semakin dipermain-mainkan oleh puak-puak DAP ni kan. Cukup bahaya kan. Semoga perkara ni kita lawan balik. Yang mana benda ni membuktikan yang mana kita semakin dianiaya dan raja kita semakin dipandang hina oleh mereka yang tidak tanggungjawab ni. Biadab.